Jom kita tengok training video 4-point roll maneuver. Kalau korang nak tahu, engine ni aku baru servis minor. Sebab hari tu dia susah nak start starter dia masuk pasir geng. So dapatlah aku fly dalam 20 kali. Ini juga kali pertama aku terbangkan jet atas tarmac. Memang rindu lah take off atas tarmac. Kita panas badan dulu, test thrust. Lepas tu kawasan ni pun baru, jadi tengoklah sekeliling tu ada lori parking depan. Jadi kita tak boleh lopas rendah-rendah geng. Kena berhati-hati. Inilah 4-point roll maneuver. Dia satu roll tetapi setiap suku dia akan berhenti sekejap. When you go this speed, you need to add more intake. I mean, macam ni, more rudder, more elevator, more rudder di ada ni. Itu jadi ni. Thank you kepada Abang Wan kerana guide saya dalam buat maneuver ini. Itu pentingnya korang fly dengan komuniti. Jadi dalam ni kontrol itu amat penting. Lain lagi rudder control ketika dalam keadaan knife edge. Two dia, go. Two dia, go. Two dia, go. Okay, clear. Okay, runway betul clear Clear. Betul clear. Ni saya glide je tau. Okay, glide je. Apa yang saya buat ni belum lagi sempurna, tapi adalah nampak hasilnya. Okey geng, jom kita landing. Jumpa nanti kita nak pergi Sawah Sagil pada 13 September. Hari minggu yang sama dengan Hari Malaysia. Jumpa dekat sana geng.